ni jual apa ni Kak? Hai Kak. Hai. Kak, jual apa ni? Kita punya Girls Curry Festival Snack Pack. Snack pack. Oh, okey, faham. Wah, ni letak apa? Twisties Dia macam ala-ala nachos tapi kita buat versi Girls Curry. Custom punya lah. Custom. Oh, faham. Okey, ni sos apa ni? Ni sos ala-ala kicap manis. Okey, boleh faham. Tapi kita buat versi kerang. Okey. Oh, dia pedas-pedas ke apa ni? Pedas-pedas, masam-masam. Oh, tak sabarlah nak rasa Kak. Sebab I first time tengok makanan macam ni tau. Lepas tu ni letak apa ni? Daun bawang. Daun bawang, Tomato. Oh, dia lebih kurang macam nachos punya loaded tu Ya, tapi ala-ala kita buat versi Melayu. Oh, faham. Mantap. Akak orang Melayu ke Chinese? Saya Melayu. Oh, Melayu? I thought you Chinese lah. Macam Amoy lah. Okey, lepas tu apa? Bawang. Bawang ni resepi bos saya. Oh, resepi bos you. You punya kedai dekat mana? Kedai kita ada dekat Eko Ceras. Okey. Boleh tengok kita punya kedai. Kat situ ada macam-macam jenis kari. So kita jual jenis banyak jenis kari lah. Nanti boleh tengok kat sana. Nama kedai apa? Curse Curry. Girls Curry. Okey, faham. Mantap. Ni telur. Oh, lepas tu ada telur Kita letak telur. Letak lagi sikit kurang. Letak lagi sikit. Oh, ni budak-budak boleh makan ke? Budak-budak boleh makan ke? Budak-budak kalau tak nak pedas, kita tak letak cili padi lah. Oh, faham. Mak mana es orang air tak? Tambah RM4 je. Air lain tambah RM4. Sebab order ni dapat tambah. Ni RM5, air RM4. Air apa ni? Air lemongrass basil. Oh, okey, boleh. Okey. Tengok. Oh, mantap. Saya makan dulu. Terima kasih.